Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's good, guys? Alright, so korang mesti nanti kan chapter 9. Alright, so untuk Zero to Hero, untuk chapter 9. Alright, untuk chapter 9, what we will gonna do. Ni berkaitan dengan apa? Ni adalah berkaitan dengan, kalau korang nak tahu, engulfing. Engulfing. Alright. So, kalau engulfing ni memang kebiasaannya memang ramai. Dia truly ramai lah kalau orang pakai and so on kan. Tapi kita akan, Bapi akan terangkan dengan cara yang mudah dan mudah untuk apa? Untuk korang faham tau. Untuk topik engulfing ni. Alright. Engulfing ni juga kita klasifikasikan dia sebagai apa? Sebagai dia adalah the real entry point. The real entry point, okay. Alright, so untuk the real entry point ni, engulfing. Engulfing ni adalah apa, Bampin? Alright, so Bampin tulis dulu Engulfing adalah, dia bermaksud menelan, alright. Dia menelan. Dia menelan. Menelan tu macam mana, Bampin? Alright, nanti Bampin akan terangkan Alright. So, engulfing ni, dia sebenarnya adalah satu reversal candle. Reversal candle. Tapi reversal candle ni lah yang always kita pakai tau. Macam mana? Okay, engulfing ni juga, dia ada dua jenis tau. Which is bullish engulfing. Bullish engulfing. Dan juga bearish engulfing. Kita ada dua ni, gang. Alright. Kita ada dua ni, bullish engulfing dan juga bearish engulfing. So, Bapi terangkan untuk bullish engulfing dahulu, alright. Bullish engulfing dahulu. Alright, so untuk bullish engulfing, dia berbentuk macam mana, Bampin? Alright, so dia berbentuk macam ni. Okay, ni kalau korang nampak, korang nampak kan? Okay, so kalau untuk yang ni, dia apa tau? Ni adalah candle. Allah, sorry kan, dia mengarut sikit ni tiba-tiba. Dia candle apa? Dia candle ni. Tu candle bearish. Merah bearish, bullish biru. Okay, korang nampak? Okay, so kalau dekat sini, candle bullish ni dia buat apa? Candle bullish dia menelan. Okay, kejap candle bullish menelan. Menelan candle bearish. Okay, so ni adalah contohnya, dia menelan. Bentuk dia macam ni, gang. Ni adalah candle bearish, ni adalah candle bullish. Dia menelan. Candle bullish ni dia menelan candle bearish tu. So yang ni kita panggil dia sebagai apa? Bullish engulfing. Alright. So kalau untuk bullish engulfing ni, korang dah faham dah macam mana bentuk dia. Okay, apa confirmation untuk bullish engulfing? Okay, so untuk confirmation bullish engulfing ni adalah apa? Adalah kita tengok candle ketiga. Kita kena tengok candle ketiga. Okay, kalau untuk bullish engulfing ni, korang kena pastikan candle ketiga adalah bullish. Pastikan candle yang ketiga tu adalah bullish. So dia adalah bullish engulfing yang valid. Contohnya kan, dia keluar macam ni, dia keluar macam ni kan. Dia keluar macam ni, dia keluar macam ni. Alright. Okay, sekejap Okay, ni candle bullish. Okay, and then ni candle bearish. Alright, bullish, bearish, and then
ada keluar satu lagi candle ni gang. Satu candle lagi ni adalah pastikan dia adalah candle bullish. Kalau dia bersifat seperti ini, kalau dia menunjukkan seperti ini, okey, ni bermaksud apa? Ni adalah valid untuk bullish engulfing. Okey, tapi sekiranya dia berbentuk seperti ini, kejap ya, dia berbentuk seperti ini ni, okey, dia melakukan 2, and then candle ketiga ni adalah bearish. Okey, so Babi terangkan dulu okey, ni candle bullish, yang tengah tu, yang depan ni macam biasalah. Okey, and then candle yang ketiga ni adalah candle bearish kan. So kalau yang ni dia bersifat apa ni Bang Pin? Alright, ni adalah tak valid. Dia tak valid. Okey, dia tak valid. Korang kena tengok macam tu. Alright, ni adalah contoh untuk bullish engulfing. Alright, so kita move lagi. Apa itu? Kita move lagi kepada bearish engulfing. Okay, kita move kepada bearish engulfing. Alright, so untuk bearish engulfing, okay, so untuk bearish engulfing ni, macam kita tengok tadi. Alright, okay, bullish engulfing, candle bullish menelan candle bearish. Tapi kalau untuk bearish engulfing, dia terbalik sahaja. Dia terbalik sahaja gang. Candle bearish menelan candle bullish. Dia terbalik kan. Alright, so korang dah nampak kat sini contohnya seperti apa Bang Pin. Alright, so kita tengok bentuk dia adalah seperti ini kan. Ni tak macam pocong Alright, so ni merah. Korang kena ingat merah candle bearish and then ni adalah candle bullish. So korang nampak tak? Ni candle menaik, ni candle menurun. Dia menelan kan. Shadow dia menelan. So yang ni kita panggil dia sebagai bearish engulfing. Ni kita panggil dia sebagai apa? Bearish engulfing. Bentuk dia adalah seperti ini gang. Korang nampak tak? Kalau yang ni naik, yang ni turun. Yang turun ni menelan yang naik. Kalau yang ni, yang naik menelan yang turun. Dia terbalik sahaja gang. Alright, so Babi terangkan apa confirmation. Okay, apa confirmation untuk bearish engulfing. Okay, so confirmation untuk bearish engulfing ni, dia adalah apa? Apa confirmation untuk bearish engulfing ni? Alright, so untuk bearish engulfing ni, macam lah dia sama sahaja dengan seperti ini. Korang kena tengok juga candle ketiga. Alright, so candle ketiga, korang kena pastikan apa? Pastikan dia bearish kan. Bearish. Korang kena pastikan dia bearish. So kalau dia bearish, dia bentuk macam mana Bang Pin? Okay, seperti ini kan. Okay, dia bentuk seperti ini. Candle ketiga ni dia bearish. Alright, so kalau korang nampak dekat sini, ni adalah candle bullish. Okay, and dia melakukan bearish candle, dan candle ketiga ni adalah bearish. So yang ni kita panggil dia sebagai valid. Okay, so kalaulah dia berbentuk seperti ini, okay, kejap gang dia berbentuk seperti ini, candle ketiga ni dia seperti ini. Okay, so ni adalah candle bearish. Okay, tapi candle first ni dah membentuk bearish engulfing, tapi candle yang ketiga ni dia melakukan bullish. Okay, so apa kalau jadi macam ni Bang Pin? Okay, ni adalah tak valid. Okay, dia tak valid gang. So
Ni adalah contoh untuk bullish engulfing dan juga bearish engulfing. Okay, so kita akan move ke dalam chart untuk korang senang faham. Okay, alright, let's go guys. Okay, so kita move kepada macam mana nak entry. Macam mana nak entry. Macam mana nak entry. Alright, so macam mana korang nak entry is the easiest way tau. Korang kena tahu satu, okay. Valid time frame. Valid time frame. Okay, valid time frame dia adalah time frame apa? Time frame bumping start daripada M5, M15 and above. Okay, and above ke atas. M30, H1 and so on. Okay, ni adalah valid time frame dia. Kalau M1, okay, kalau M1 bumping tak suggest. Tak suggest. Sebab dia boleh membentuk momentum, tapi dia untuk membentuk sesuatu strong, untuk bullish engulfing ataupun bearish engulfing ni dia tak ngam sangat. Okay, so korang kena ingat benda ni. Korang kena ingat benda ni, alright. Okay, so bumping masuk balik. Okay, macam mana nak entry? How to entry HTE how to entry bullish engulfing.
Okay. So, macam mana nak entry untuk bullish engulfing? Macam mana nak entry? Okay, korang kena ingat benda ni kan. Alright. Contohnya, dia melakukan bullish engulfing. Okay. Dia melakukan bullish engulfing yang apa? Yang valid. Okay. Kita borak pasal yang valid. Alright. So, kalau yang valid ni macam korang tahu, dia berbentuk seperti ini. Okay. So, kalau dia berbentuk seperti ini, okay, nampak tak? Ni adalah bullish engulfing yang valid. Okay, macam mana korang nak entry is, first, korang dah jumpa benda ni, korang buat apa? Korang akan, kejap geng Mami try tarik atas sikit. Try tarik atas sikit. Okay, korang kena buat apa? First, korang kena tandakan zone. Tandakan zone pada body bearish candle. Bearish candle yang mana Pempin? Okay, bearish candle lah yang ni. Ni, yang ni. Nampak tak? Korang kena tandakan zone pada bearish candle. Dia membentuk bullish engulfing kan? Korang tanda zone pada bearish candle. Okay. So, yang kedua, korang tunggu dia masuk zone. Okay, korang tunggu dia masuk zone bearish candle. Korang kena tunggu dia masuk zone bearish candle. Barulah korang akan buat apa? Korang akan entry. Dia dah naik, korang tunggu dia masuk dalam ni, barulah korang entry. Korang entry apa tau? Dekat sini korang entry buy untuk bullish engulfing. Korang kena ingat korang kena entry buy. So ni adalah cara macam mana nak entry untuk bullish engulfing. Alright. So, Bampin terangkan macam mana nak entry, how to entry untuk bearish engulfing. Okay. Bearish engulfing pula. Kita masuk. Alright. So, macam mana nak entry? Dia terbalik saja. Macam apa? Macam ni. Macam bullish engulfing tapi dia terbalik. Okay. So, Bapak terangkan dulu Alright. Korang kena tandakan zone pada apa? Korang kena tandakan zone pada body bullish candle. Korang kena tandakan. Okay, untuk bullish candle. And then yang second, korang tunggu dia masuk zone bullish candle. Okay, zone bullish candle. Korang kena ingat Lepas tu yang ketiga, korang perlu buat apa? Mudah. Korang entry. Okay, korang entry apa? Yang ni korang kena entry sell. Okay, korang kena entry sell. Okay, kalau atas ni korang kena entry buy. Okay, Bapak terangkan satu-satu untuk korang. Okay, so kita move Alright, dia berbentuk seperti ini. Kita cari yang macam biasalah, kita cari yang valid Okay. So dia berbentuk apa? Dia berbentuk seperti ini kan. Okay, dia berbentuk seperti ini. Alright. So ni adalah bearish candle, dia menelan. Okay, 2. Okay, yang ketiga ni adalah confirmation. Alright, so kalau dia berbentuk seperti ini, korang tandakan zone pada apa? Pada bullish candle ni. Korang tandakan zone dia. Korang tandakan zone dia. And then korang tunggu dia masuk zone balik. Ni masuk zone ni, dekat areas ni korang akan entry sell. Okay, korang kena entry sell. So ni adalah contoh macam mana korang nak entry. How to entry. Loud and clear Bampin terangkan satu-satu untuk korang. Okay, so kita move ke dalam chart. Okay, let's go.
Okey, Bampi nak terangkan satu lagi, iaitu apa tau? Iaitu engulfing field. Engulfing field. Engulfing field ni apa Bampin? Alright, engulfing field ni adalah dia menembusi zone engulf. Dia menembusi zone engulf yang ada conformation. Okay, yang ada conformation. Alright, so dia bentuk macam mana Bampin? Okay, macam kita tahu, Bampin terangkan untuk bearish dulu bearish engulfing Okay, so bearish engulfing dia berbentuk, korang tahu kan, dia berbentuk seperti ini. Macam Bampin terangkan tadi dengan confirmation candle ketiga. Alright, so dah terang lagi bersulur dekat sini. Dah terang lagi bersulur kat sini. Okay, dah terang lagi bersulur kat sini. Kita tandakan apa? Kita tandakan zone. Kita tandakan zone. Okay, menembusi zone engulf. Okay, dia dah masuk dalam zone ni, tapi dia break ke atas. Dia break ke atas kan? Dia break ke atas. Okay, kalau dia break ke atas, korang jangan panik tau. Korang jangan panik. Apa yang perlu korang buat? Next step adalah mudah je gang. Kejap Next step dia mudah je. Okay, so korang dah nampak dekat sini, ni adalah zone. Okay, ni adalah zone. Korang akan entry sell kat sini. Okay, first dia masuk, korang akan entry sell, tapi dia kena SL. Okay, sebab dia break ke atas. Apa yang perlu korang buat? Mudah je gang. Okay, korang tunggu dia masuk balik ke dalam ni, and then korang akan entry buy. Korang kena entry buy balik. Okay, so ni adalah cara untuk bearish engulfing. Engulfing field ni dia adalah menembusi zone engulf yang ada confirmation. First korang sell kat sini, kena SL korang, tapi korang tunggu je dia masuk balik ke dalam untuk korang counter buy. Daripada sell, korang counter buy. Okay, Babi terangkan untuk bullish engulfing pula. Alright, so kalau untuk bullish engulfing ni macam mana Bampin? Okay, kita terangkan dahulu. Alright, so ni adalah bullish engulfing. Okay, so untuk bullish engulfing ni, korang nampak ni adalah bearish candle dan ni adalah bullish candle. Dua bullish candle. So dia ada apa? Dia ada zone. Macam kita tahu dia ada zone. Okay, so once dia ada zone, korang tunggu dia masuk balik dalam ni, korang akan entry buy. Tapi apa yang market buat? Dia menembusi ke bawah. Kena korang punya SL. Kena korang punya SL. So apa yang perlu korang buat lepas pada tu? Korang jangan panik, jangan pening and so on. Korang tunggu je dia masuk balik ke dalam zone ni untuk korang entry apa? Entry sell. Untuk korang entry sell. So loud and clear. Loud and clear. Macam mana untuk counter engulfing fail. Engulfing fail ni dia akan ada gang. Sekali setahun dia akan ada. Taklah sekali setahun, dia always terjadi. Tapi the best cara untuk kita counter adalah seperti ini. Okay, alright, kita move ke dalam chart macam mana. Okay gang, untuk engulfing fail, untuk bullish engulfing dan juga bearish engulfing, alright, Bampin terangkan untuk korang. Okay, so korang nampak dekat sini, korang nampak dekat sini, yang mana? Yang ni gang. Yang ni. Nampak tak? Ni bearish engulfing ni. Solid. Dia solid. Okay, ni kalau korang nampak dekat area mana? Dekat area sini. Dekat area macam bagi tanda ni. Kejap. Area sini gang. Korang nampak tak? Ni adalah apa? Korang nampak ni adalah bearish engulfing. Dia valid. Nampak tak? Valid bearish engulfing. Valid bearish engulfing. Dia naik balik,
dia apa? Dia reject. Okay, dia naik balik, dia reject. Dia naik lagi sekali, dia reject kan. Okay, so yang keempat ni, dia breakout. Nampak tak? Dia breakout kat atas ni. Dia breakout kau-kau kan. So, korang jangan lupakan zone ni. Jangan lupakan zone ni. Jangan lupakan. Korang still, mesti korang akan sell kat sini kan. Korang sell kat sini. And kena korang punya SL. Korang tunggu dia masuk balik ke dalam zone ni untuk korang counter buy. Nampak tak? Dia masuk je, dia terus pacak. Ni adalah cara-caranya gang untuk bearish engulfing. Untuk engulfing fail, alright? Okay, so Babi tak nak melengahkan masa korang. Babi terangkan untuk bullish engulfing pula. Alright, so untuk bullish engulfing, okay, nampak tak dekat sini? Ni candle bearish, ni candle bullish. Dia sama ni tau. Tapi kita boleh klasifikasikan dia sebagai bullish engulfing. Dan candle ketiga dia adalah bullish. So bullish engulfing ni. So kalau ni adalah bullish engulfing, okay, ni adalah bullish engulfing. So apa yang perlu kita buat? Okay, kalau korang nampak kat sini, Bampin akan tandakan zone untuk apa? Untuk bullish engulfing ni. Alright, kejap. Bampin tandakan. Alright, korang dah nampak dah dekat sini. Korang nampak dah dekat sini. Dekat sini, price melakukan apa? Dia melakukan kenaikan. Kejap. Dia melakukan kenaikan dan penurunan ke dalam ni. Korang akan buy kat sini. Korang akan buy. Tapi dia break ke bawah. Kena korang punya SL. Korang jangan risau. Dia masuk balik dalam zone ni. Korang entry balik, sell. Okay, counter balik dengan sell. Nampak tak? Dia naik kena bullish ni, dia turun balik. So ni adalah contoh-contohnya untuk counter engulfing fail, untuk bullish engulfing dan juga bearish engulfing. So Bampin harap korang faham lah daripada semua apa yang Bampin terangkan daripada A sampai Z. Okay, Bampin harap korang truly faham. Okay, untuk chapter yang ke-9 ini. So kita akan move kepada chapter yang seterusnya nanti. Okay, Bampin berundur diri dahulu. Bampin harap korang faham. Bampin sajikan dekat korang chapter 9. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.